Pasal Nabi kata kepada para sahabat juga, yuballigh al-hadirul al-ghaib, hendaklah menceritakan balik apa aku cakap ni, orang yang hadir kepada orang yang tak hadir. So basically Nabi suruh diorang sampaikan, cuma tulis Nabi tak izinkan. Yang ke-8, selain itu kalau kita lihat adalah perangai yang terjadi, itu mengkritik para sahabat Nabi SAW dan meninggalkan manhaj salafus salih. Ini asas sebenarnya. Saya ingat macam Ibn Qayyim rahimahullah, dia terangkan, dia kata Islam itu adalah Quran, sunnah, kefahaman para sahabat. Ini yang kritikal. Sebab kadang-kadang bila anda ditemukan Quran dan sunnah sahaja, anda kena lihat juga macam mana para sahabat memahami dalil tersebut. Sebab dalam Quran Karim Allah Ta'ala telah terangkan tentang para sahabat punya kedudukan yang tidak sama seperti golongan lain, terutama sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah At-Taubah ayat ke-100. Mana kita ikut sahabat, kita mendapat redha Allah Ta'ala, kita dapat syurga. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ke-100 surah At-Taubah, was-sabiqunal awwalun, dan orang yang mula-mula, ini awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, mereka muhajirin ke ansar, muhajirin awal, ansar awal, walladzina tabauhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. So 3 golongan, muhajirin awal, ansar awal, dan siapa ikut mereka dengan baik, walladzina tabauhum bi ihsan. Allah Ta'ala janjikan untuk 3 golongan ini, radhiyallahu anhum wa radu an, redha Ta'ala terhadap mereka dan mereka pasti redha terhadap Allah Ta'ala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan paling besar. Itu kejayaan paling besar, tak ada lebih besar daripada itu. So kalau kita faham kat sini, dapat sudut itu, memang keadaan para sahabat Nabi SAW ni adalah sangat penting. So siapa-siapa tinggalkan para sahabat untuk memahami dalil, dia telah terhilang daripada asas agama. Ini sudut yang paling penting. Sebab sekarang ni bila orang kata nak ikut Nabi, dia tak ikut sahabat. Saya ingat dulu saya jumpa seorang Allah Ta'ala, dia ni ikutkan bekas pengarah bank, dia tak nak solat, dia belajar harfiah Quran. Ustaz-ustaz yang besar-besar, dia ikut follow kelas ni, tapi dia sekali tinggal solat. Dan dia tanya kenapa, dia kata sebab interpretasi Quran ni yang dibawa oleh sahabat ni saya tak boleh terima. Jadi saya kata dengan dia, jadi abang baca Quran, Quran abang dapat mana? Quran dah ada lah. Dia kata Quran dah ada lah. Saya kata Quran dapat mana? Yalah, tak tahu Quran dapat mana. Dah ada. Saya kata tak. Kalau sebut Quran, kebetulan dalam laptop saya ketika tu ada Quran, dipanggil Quran Mashaf Imam. Quran Mashaf Imam ni kalau tuan-tuan jumpa, diterbitkan oleh Sultan Raja Qatar, tak silap saya. Dia terbitkan Quran tersebut dalam keadaan asal macam tulisan zaman Osman, tanpa titik, tanpa baris. Tak ada titik, tak ada baris. Bahkan nun dia bukan macam ni tau. Nun dia macam tu. Kalau tuan tengok, tuan mesti macam pening kepala. Sebab nun macam tu. Kan? Ra dengan dal memang tak ada beza sangat. Sin, shin lagi tak tahulah. Jadi saya buka depan dia Quran, yang saya buka dalam laptop saya. Saya kata Quran dah ada. Abang baca. Dia tak boleh. Alladzi ka'din. Dia sama je. Alif lam. Dal dengan dal mana beza? Rumah ya. Kan? Nun. Dal ke ya? Dal ke dal? Dia tak tahu. Saya kata baca. Dia tenung. Pandang. Tak boleh baca. Saya kata kalau ni abang tak boleh baca, macam mana abang kata abang tahu Quran? So pasal Quran, ni kena faham. Al-Quran diperolehi kepada kita melalui para sahabat. So kalau orang tu kata saya percaya Quran betul daripada Tuhan, tapi tak nak percaya penjelasan para sahabat mengenai Quran, awak ikut siapa? So Al-Quran ini bukan diriwayat kepada kita hanya setakat lafaz, diriwayatkan sekali makna dan penjelasan. So Allah sebut dalam Quran dan surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. 16 sampai 19 Allah nyatakan kepada Nabi SAW, ketika mana Nabi mula mendapat Quran, Nabi cuba nak ikut bacaan Quran cepat-cepat sebab takut terlepas. Ini biasa kita jadi bila kita ajar anak-anak kita Quran, kadang kita habis baca dia follow, kita kata tunggu sampai habis baca. Dia jadi Nabi SAW mula tu cepat-cepat baca.
Maka Allah Ta'ala kata apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang kau cepatkan, gerakkan lidah engkau dengan Quran untuk kau cepat dapat Quran. Jangan gerakkan lidah engkau dengan Quran untuk kau cepat dapat Quran. Allah Ta'ala kata apa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Ke atas kamilah yang menanggung penghimpunan Quran itu dalam dadamu, hai Muhammad, dan pembacaannya semula. Hafalkan Quran dan dada engkau. Bagi kau baca Quran tu balik, kami tanggung. Jangan takut, kau takkan salah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Bila kami bacakan Quran itu, ikutlah bacaannya. Thumma inna alaina bayanah. Ke atas kami jugalah penjelasannya. So basically, para sahabat Nabi belajar Quran dulu bukan hanya belajar lafaz. Cuma kebetulan Nabi larang mereka tulis selain Quran bersama Quran. Itu je. Tapi okey, apa yang Nabi terangkan daripada Quran duduk kat mana? Hafalan mereka. Sebab Nabi sebut juga, walaupun Nabi tak benarkan mereka tulis, Nabi kata la taktubu anni, yang kalian tulis daripadaku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Barang siapa tulis daripadaku selain Quran, maka padamkan ia. Whoever wrote from me anything other than Quran, maka padamkan, Nabi kata. Jadi Nabi tak benarkan tulis, tapi Nabi suruh mereka hafal dengan sabda baginda, nadarallahu mur'an. Hadis ni mutawatir. 14 orang sahabat Nabi. Nabi kata nadarallahu mur'an sami'a minna syai'a. Allah Ta'ala bahagiakan seorang yang dengar di kami satu perkara. Fawa'aha, dia tumpu pendengaran dia. Fahafidhaha, dihafal. Fa'addaha kama sami'aha, dia sampaikan balik macam mana dia dengar. So ini lafaz berkenaan dengan tajuk apa? Hafalan. Walaupun Nabi tak benarkan mereka tulis apa mereka dengar penjelasan Nabi, tapi mereka disuruh menghafal akan perkara tersebut. Pasal Nabi kata kepada para sahabat juga, yuballigh al-hadir al-ghaib, hendaklah menceritakan balik apa aku cakap ni orang yang hadir kepada orang yang tak hadir. So basically Nabi suruh orang sampaikan, cuma tulis Nabi tak izinkan. Itu saja beza dia. So memang kita kata tradisi tersebut para sahabat Nabi menterjemahkan kepada kita semua sekali, hatta solat kita, wuduk kita. Sebab tabi'in macam itulah, lihat macam solat Nabi. Macam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia solat depan seorang tabi'in. Dan tabi'in tu ceritakan balik apa nampak pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tunjukkan. Kemudian lepas bagi salam, Abu Hurairah kata, demi Allah, aku orang paling serupa solat dengan Nabi SAW. Macam Uthman bin Affan, dia berwuduk. Orang kata, tunjukkan wuduk Nabi SAW. Dia minta bekas air. Dia wuduk depan orang ramai. Kan? Kemudian dia kata, lepas berwuduk, dia kata, ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda'u nahwa wudu'i hada. Aku lihat Rasulullah SAW wuduk macam wudukku ini. Dia tunjukkan dan dia sebut sedemikian. So kalau dia kata kita tinggalkan para sahabat dalam penjelasan, ini masalah. Ini masalah yang sering berlaku. Mana orang yang cuba untuk memahami dalil kononnya tanpa ada para sahabat untuk menjelaskan. Nah, ini kita kata benda-benda sangat-sangat penting kerana itu sebab kita lihat orang-orang yang nak menyesatkan daripada agama Islam, mereka akan sengaja merosakkan kedudukan para sahabat Nabi SAW di hadapan semua orang. Contoh macam Syiah, bila dia nak masukkan usul rosak mereka buang sahabat. Dia kata semua sahabat telah murtad lepas baginda wafat kecuali 7 orang. Ali, Fatimah, Hasan, Husain, Salman Farisi, Miqdad bin Aswad dan juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Ini saja yang masih Islam, lain semua murtad. Bayangkan apa lagi tinggal daripada Islam bila kita buang sahabat. Tak ada apa, bahkan Quran pun tak boleh pakai. Quran pun tidak boleh pakai. Ini kena faham pasal kalau kita lihat, kalau kita kena apa, Ali bin Abi Talib bacaan Quran dia adalah dibaca daripada Zaid bin Thabit. So Zaid bin Thabit pun tak masuk 7 orang tadi. Belum lagi apa-apa yang selain dari itu, masalah solatnya, masalah apa dalam rumah Nabi SAW, cara mandi junub Nabi SAW, semua sekali benda berkenaan dalam rumah yang Ali tak terlibat, Fatimah tak terlibat radhiyallahu anhum. So basically kat sini kita kena faham kenapa para sahabat Nabi sering dibuang. Ada orang ragu-ragu tentang Abu Hurairah, ada orang rosakkan tentang para sahabat. Semua sekali tujuan dia adalah untuk supaya masukkan pemahaman mereka dalam Islam. So bila dibuang para sahabat, maka itulah ruang untuk mereka masuk.